Okey, mula-mula saya nak ajar bagaimana kita nak susun bahan. Okey, biasanya kita akan ada sisa-sisa kain yang macam ni dan apa yang perlu kita buat adalah kita ini memanjang ya, memanjang ini melebar. So, kita nak ambil untuk apa ni span lutut. Jadi dia ada pattern yang ini yang biasa kita guna dan kita ambil daripada pattern contohlah untuk pinggang tu 32. So ataupun pattern 32 yang kita pakai. So kita ambil yang 32. Ini ada pattern lutut di sini. Kita tanda lebih sedikit lah. Lebih sedikit daripada pilih. Okey, so dah buat macam tu. Ini sebelah dalam ya. Sebelah luar nanti yang ini. Jadi ini kita marking begini saja. Okey. Oleh kerana kita buat dia dua seluar, nanti kita gunting lagi satu. Okey. Macam ni. Itu dia biar lebih sikit lah. Jangan sampai ngam-ngam saja. Okey. So, kita ambil lagi satu. Coba ini dua seluar. Untuk dua seluar, dua pasangan kain. Ini untuk span lutut ya. Okay. Dah buat macam tu. Okey. Ini untuk dua seluar. Ini kita garis bahagian yang luar. Kolar tu untuk Astana ada juga di situ 17 sama 16. Kemudian sini. Okey. Sebelah pula. Okey, sebelah dalam lagi. Okey. Okey, ini untuk span lutut ya. Untuk span lutut kita dah siap dah. Jadi kita tunggu suruh tukang jahit yang buat. Okey, King. Jahitkan King span lutut dua. Okey. Kemudian kita kena jimat kain tau macam ni. Okey, untuk ambil bahu pula adalah kita ambil pattern bahu. Untuk lelaki kita ada standard untuk lelaki lah. Untuk perempuan ada untuk perempuan. Tapi ada satu pattern tu yang kita guna sekejap ya. Okey, kita guna pattern ini untuk kita nak buat span bahu. Jangan kita ambil macam ni ya. Kita kena ambil macam ni. Span bahu. Okey. Dah ini dah cukup dah ni. Boleh ni. Yang penting kita jimat tiapnya kain. Tapi kita tengok dulu di inci. Oh ini boleh buat penutup. Jangan dulu ambil tu. Span bahu. Kita ambil dulu penutup. Okey. Kita ada pattern penutup ya. Ini memanjang dia ya. Memanjang macam ni. Okey. Ini sesuai 5,5. Di bawah, di atas 5 inci. Macam ni kita nak jimat kainnya. Ini baru boleh. Ini untuk saiz 5. Ini 5,5. Jadi kita gunting. Okey. Jadi kita nak gunting ni, kita kena pastikan kita tulis dia macam ni. Ini 5,5. Jangan macam ni. Nanti orang lekat begini, nanti yang memanjangnya sebelah situ. Okey. 5,5. Ini pula 5. So, satu saja pasang untuk 5. Penutup 5,5. 2 sebab apa? 2 seluar, 1 baju. Jadi, kita ambil satu ni. Boleh-bolehnya kita jimat. Ya. Okey. Ini 5,5. Okay, 2 poket 5,5 bahagian belakang. Sebab 2 seluar. Ya. 2 seluar. Okey. Cara nak tulis 5,5 tu ingat ya. Ini memanjang. So kena tulis macam ni. Jangan tulis sebelah sini. Okey. Dia kena memanjang. Sebab kita pentingkan dia punya garis.
sama ada depan atau sana tu dia betul ataupun tepat. Jadi kita buat penutup untuk 7. Kita guna penutup 7 macam ni ya. Okey, penutup 7 inci. Jadi kita potong untuk 2 seluar. Okey. Okay, so 7 inci. Okay. Jadi jangan lupa dia punya, kita nak tulis mana, memanjang atau melintang. So memanjang dia macam ni kan, kain tu panjang kain. So kita tulis dia macam ni. Ini 7. So belakang dia pun 7. Ini 7. Ini belakang pun 7. So 7 inci 2 sebab 2 pasang sebab 2 seluar. Ini 5,5. Ini 5 inci sepasang saja penutup. Okey, satu orang buat. Mar, ambil Mar. Penutup semua. 7 inci 4, 5,5 4, 5 inci 2. Okey. Sekarang ni semua penutup kita dah buat. Sekarang kita pattern pocket lagi. So pattern untuk pocket, kita tengoklah kain tu ada lagi sisa tak. So kalau macam kecil macam ni, kita akan buat dia epaulette. Saya ada pattern epaulette juga. Kita buat pattern epaulette ni. Okey. So pattern epaulette jangan ambil begini ya, melintang, memanjang. Okey. So kalau saya tengok sini boleh kita guna untuk ni. Okey. Ini pattern epaulette saya. Nanti dorang akan lekat di situ. Kemudian di bahagian tepi ni kita bagi basi ya. Gunting basi. Bahagian tepi ni pun kita gunting ada basi. Okey, so ini kita X mana orang akan lekat nanti di sini juga. Okey, so epaulette-nya satu sebab satu pasang sebab satu baju saja. Ini masih ada sebenarnya boleh kita manfaatkan tapi kita dah habis buat ni. Kita tinggal buat pocket lagi. Okey. So untuk pocket pula kita masih ada lagi sisa kain di sini. Kita ambil dia memanjang. Okey. Memanjang dan pattern dia buat macam ni. Okey, kalau saya tengok di atas ni dia ada macam potongan macam ni. Okey, kalau ini boleh guys muat. Kalau boleh muat, kita manfaatkan. Sebaik-baiknya kita manfaatkan. Kalau boleh. Muat. Okey, so kita garis. Okey, pattern saya ni, dia ada, kamu akan nampak, dia ada garis di tengah. Okey. Okey, ini untuk 5,5 ataupun 5 inci ya. Jadi saya potong ni, katakan untuk 5 inci lah. Okey. Okey, 5 inci. Okey. Cara untuk menanda, untuk pocket operasi, di sini kita tanda dan di belakang. Okey, di bagian sini kita tanda. Ini 5 inci. Ini simpan 5 inci. So, satu baju, sepasang baju saja. Untuk 5,5 pula. Okey, kita buat tu 5,5 ya. Tapi sebelum tu 5,5 kita mula dulu 7. Sebab saya nampak kain dia ni kita boleh manfaatkan sebab besar. Kita mula dengan 7. Kemudian bahagian yang ada di bawah ni, ada garis tengah ni kita tanda. Okey, 2 seluar, jadi kita buat 2. Okey. So, kita tanda. Okey. Kita gunting. Okey, so ini untuk 2 seluar pocket 7 inci. Ini pocket dia ya. Ini pocket seluar operasi.
Okay. So, ini kita tanda. Kemudian, ini bukan bagian luar ya. Bagian dalam baju tu atau poket tu. Kita tulis itu 7 supaya dia tidak salah nanti tukang jahit tu. Okay, 7. Okay. Untuk 2 seluar siap kita potong. Ini untuk 5 inci. Okay. So, kita tinggal buat untuk 5,5 lagi. 5,5 ataupun 6 inci lah bagian belakang. Tengok pada pinggang seluar. Tapi kalau macam 6 inci, kami bagi panjang sikit dan sini pun bagi panjang sikit. Tapi ini 5,5 kan. So, kita ikut pattern lah. 5,5. Begitu juga kalau macam pinggang dia besar betul, kita guna ni 8 inci. Jadi ini 7 inci kan pattern, kita kasih lebih saya sini. 1 inci, kita kasih lebih 1 inci. Nanti kita cari tengah dia. Okey, tak apa. Kita jangan pening-pening dulu. Kita buat ni dulu. Okey, untuk pattern ni untuk poket dia 5,5 poket seluar. Okey. Kita garis. Untuk 2 seluar ya, 2 seluar. Okey. Ini dan ini. Okey. So kita tulis 5,5. 5,5. Okey. 5,5 dan 5,5. Okey, so ini kita letak, kita lipat. Nanti kita bagi tukang jahit yang tukang buat poket. Okey, dah cukup untuk poket seluar dan juga baju. Okey, itu saja cara kita nak buat bahan. Nanti saya buat satu video lagi untuk satu video yang lebih bermanfaat lagi. Okey, terima kasih. Bye-bye.